Betul, saya bayar ulat hari tu 3,000. Saya menang tanpa bid. Masya Allah, tabarakallah. Okey, ini berikutan kepada post saya di mana ada yang menanyakan kepada saya, doktor, adakah harga rumah reserve price tu naik disebabkan banker-banker ataupun ada ulat-ulat yang tolong naikkan harga reserve price tersebut. Okey, sebenarnya kalau zaman dulu kita tak ada online bidding. Yes, memang banyaklah ulat-ulat, tapi banker bukannya ulat. Yang ulat-ulat ni selalunya ejen-ejen, ejen-ejen lelong ni kan. Sebabnya semua masing-masing dia nak tengok siapa rumah yang boleh, yang betul-betul nak lah rumah tu. Siapa yang boleh mampu nak bagi on the dot. Macam tu lah. Saya nak reveal pun susah cerita dia. Tapi tak apa. Yang pastinya sekarang ni lebih telus. Kalau nak beli rumah lelong, boring lah orang cakap dengan saya, doktor, saya nak beli rumah lelong tapi saya tak ada deposit. Dulu, awal-awal dulu saya fikir macam mana saya nak bantu rakyat Malaysia untuk dapatkan rumah murah. Rumah lelong ni memang kena ada 10% deposit lah. Jadi cara dia, jom join Circle Dr. Wani Gold. Saya ajak you all, kalau dah start ada 10 dinar, okey, boleh bagi tahu saya rumah lelong mana yang you all nak beli. Kita buat site visit, lepas tu kita terus masuk bid. Tapi yang tak ada 10 dinar tu yang boring tu. Bayangkan dulu saya beli 10 dinar ni RM9,000 je. Sekarang ni 10 dinar ni dah RM20,000. Bayangkan kalau saya masih lagi simpan RM9,000 tu dalam bank, Allah kan. Bukannya jadi rumah, akhirnya jadi resit, jadi perabot, jadi barang-barang viral kat TikTok. Aduh, boring lah kan. Jadi that's why saya kata, siapa yang masih lagi tak boleh nak menabung dengan betul, asyiklah boros, menabung emas. Jom join Circle Dr. Wani Gold. Saya ajar macam mana daripada emas tukar kepada batu bata. Itu kepakaran saya. Dr. Wani Gold, doktor kewangan anda, doktor kesihatan serta doktor perubatan anda. Jom join Circle Dr. Wani Gold sekarang.